Assalamualaikum bang. Ya? Bang minta ikan bawal lah tu. Bawal emas kan? Awal mas. Satu. Boleh bang. Ni makan dengan ayam asam lah. Ya, ayam asam bang. Kat sini kita ayam asam putih yang special kan. Okey bang. Okey, baik. Terima kasih. Sama. Ini kita ada dalam 5-6 jenis ikan lah. Tapi untuk hari ni kita ada 4 jenis ikan. Okey. Yang pertama ni ikan siakap. Harga dia RM15 saja. Okey. Kalau ikan keli ni harga dia RM9. Sembilan, okey. Ini pula ikan cicaru. Harga dia RM10 saja. Yang ni bawal. Ni bawal emas tau. Jadi harga dia 20. Oh, seekor 20 lah. 20 ekor. okey. Dan kita ada juga yang sebelah sini pula kita ada ayam pecik bakar. Ayam Harga dia RM7 untuk satu ketul lah. Oh, Boleh bang eh? boleh boleh. Boleh. Dua bang. Boleh. Satu je. Dua pun boleh lah. Dua boleh. Isi bang eh. Ha. Ha. Okey. Okey bang. Okey, baik. Terima kasih. Sama. Udang bakar berapa kilo? RM23 bang. Satu pinggan. Satu pinggan 23. Ya betul. Ni kerang? Kerang. Kerang RM10 bang satu pinggan. Okey, minta udang lah satu pinggan. Boleh bang. Okey bang. Terima kasih. Sama. Kita bagi abang yang goreng satu Okey. Yang goreng satu. Lepas tu yang special kat sini ni banyak orang ambil rebung. Oh, Rebung masak lemak bang. Boleh bang Rebung Boleh. masak lemak Rebung masak lemak. Rebung dengan babat. Rebung dengan babat. Okey, nice. Ya. Hari satu orang banyak ambil kerabu mangga bang. Okey, boleh. Kerabu mangga Okey. Hari satu ni bang udang. Udang masak Thai. Udang masak Thai pun banyak orang ambil. Udang masak Thai. Udang goreng Thai. Okey. Udang goreng Thai. Kuah sedut ni harga dia bergantung kepada berapa banyak kita ambil lah. Okey. Ha. Ni harga tak risau semua dah tak risau. tampal Semua dah ada harga kat sini. Boleh tengok. Kita buka hari kecuali hari Jumaat bang. Jumaat kita tutup. Okey. Buka daripada 11 pagi sampai 5 petang. 11 pagi 5 petang untuk makan tengah hari. Okey, baik bang. Terima kasih. Baik bang.